Pembangunan Muar Furniture Park di Bakri seluas 400 hektar bakal melonjak ekonomi di sekitar daerah Muar. Namun, bagi memastikan projek ini berjalan lancar, kemudahan infrastruktur asas perlu disiapkan lebih awal, khususnya sebuah balai bomba dan penyelamat Grade A di Mukim Bakri. Menurut draft rancangan tempatan daerah Muar 2030 LTD 2030, balai bomba seluas 2.3 ekar dengan sekurang-kurangnya 2 engine bay dan kos anggaran 30 juta ringgit telah dicadangkan untuk dilaksanakan pada fasa 1 iaitu 2021 hingga 2025. Malangnya sehingga sekarang projek ini masih belum dimulakan. Kita maklum bahawa api adalah musuh yang utama untuk industri perabot. Satu kebakaran saja boleh memusnahkan kilang sepenuhnya dan menyebabkan kerugian puluh juta ringgit. Oleh itu saya menggesa supaya pihak kerajaan menyegerakan pembinaan balai bomba Grade A di Muar Furniture Park sebagai komponen yang penting dalam pembangunan industri di daerah ini. Selain itu saya ingin juga menggesa kerajaan untuk memulakan projek jalan pintas laluan J32 Muar ataupun lebih dikenali sebagai Bukit Pasir Bypass ke Muar Furniture Park sepanjang kira-kira 12.2 km bagi mengurangkan masalah kesesakan di kawasan bandar.